Hai korang, welcome my YouTube channel. Okay, what we do today is kita kebun for the first time lah. Kita pergi dengan adik-beradik kita, adik-beradik mak ai kan. So kita nak masuk tu korang tengok lah. Masuk dengan helak. Kalau masuk dengan kereta lain memang tak boleh nak, sebab hujan. So kita masuk, kita tengok kawasan dia, bukit, bukau, ada pokok-pokok kan. Dia ada pokok getah, kita tanam pokok sawit. So dah sampai, kita pasang kemah. Bukan kemah, dia macam tempat teduh lah. Tak tahu panggil apa. But you see, you pasang setup apa pun, tengok Pak Mustaq, memang terbaik lah. Ada Pak Suai dengan Mother Ai. Orang pasang ni, orang panggil apa lupa dah. So ikat-ikat lah kan, bagi ketat nak gantung kat pokok supaya tak ditimpa hujan, kalau hujan lah. So panjang air ni dia relax-relax buat peace work you. Tengok dia relax santai guys. Tengok kehijauan panjang air pun tengok. So apa yang kita buat untuk first day ni, kita pasang pagar. Kita benda hitam ni, kita letak tu lah dekat kawat tu. So ni adik-beradik buat sama-sama, bekerjasama kata kan. Dah habis pasang, kita orang macam sesi, siapa nak tanam apa, tanam lah kan, dekat tanam masing-masing. So ni lah dia. Tengok apa yang duduk tanam tu. Ni Mak Jang ai duduk tanam apa tah. Kita tengok apa dia tanam. I don't know apa dia, tak lupa dah. Apa dia? Tapi dia tanam memang the best. Okay, ni Mother Ai. Macam malu nak takat gambar pokok kelapa sawit no for the first time. So ni lah dia. Bila nanti satu hari nanti, itulah kan, for the first time. Ni kita orang pun nak tanam pokok lain juga. Tengok Mother Ai tanam pokok pisang. Dia tanam pokok pisang. Ada serai juga kita orang tanam. Untuk kakak Ai ni buat benda ni, chop. Dia panggil chop, korek lubang nak tanam pokok pisang kan. So aktiviti kita orang hari ni keluar peluh lah kan, manfaat kan, bekerjasama gitu. Ni Mak Tam Onah duduk pantau. So kita orang dah habis dah buat kerja semua tu, kita pergi relax lah kan. Yang kita pergi makan. Ni dia, kita pergi makan-makan santai. Itu je lah today. Okay, thank you for watching. Jumpa next video. Bye.